Saham yang membuat consolidation, adakah saham yang memberikan kita keuntungan ataupun yang akan merugikan kita? Ini menarik, saya akan kongsikan kepada anda. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua apa itu share consolidation. Ini salah satu corporate exercise yang ada di dalam pelaburan saham. Jadi kalau kita tengok Saudi Gold Group Berhad ni, dia buat satu share consolidation. Kalau kita tengok consolidation of every 10 existing ordinary share in Saudi Gold Group Berhad. Maksud untuk share consolidation ini, syarikat sedang buat proses gabungan unit saham, supaya jumlah unit jadi lebih kecil. Tetapi harga saham akan naik mengikut nisbah yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, saya dah terangkan apa itu ex-date pada video yang sebelum ni. Anda boleh tengoklah apa itu ex-date, date-date yang ada ni saya dah terangkan dalam satu video ni. Kalau kita tengok ex-date dia 23 April. Dan kita pergi dekat bawah ni, kat sini perkara penting yang anda nak tahu. Kalau kita tengok ratio dia new and existing. Kalau kita ada 10,000 unit saham, dia akan jadi 1,000. Kalau anda ada 10 unit saham, dia akan jadi 1. So macam mana pengiraannya? Jom saya tunjukkan kepada anda. Kalau kita tengok dekat sini, saya dah terangkan tadi definisi bagi share consolidation. Jadi sebelum consolidation, contoh anda membeli saham Saudi Gold ini pada harga 8 sen. Dan anda memiliki sebanyak 10,000 unit saham, jadi berapa modal anda? Adalah RM800. Jadi selepas consolidation, iaitu dengan 10/1, unit saham ini akan jadi kurang. Macam mana pengiraannya? Tadi anda ada 10,000 unit, 10,000 unit bahagi dengan 10. Maksudnya daripada anda ada 10,000 unit saham, selepas saja consolidation anda akan jadi 1,000 unit saham. Harga saham anda akan naik secara teorinya 10 kali ganda. Sebab tu dia 10 nisbah 1. Jadi tadi 8 sen kita beli. Dan kita kali dengan 10. Tadi unit sahamnya 8 sen, sekarang dah menjadi 80 sen. 10 kali ganda kenaikan. Itulah yang kita sebut sebagai share consolidation. Unit kita tadi daripada 10,000 menjadi 1,000 unit dan harga saham kita tadi 8 sen yang kita beli, selepas consolidation menjadi 80 sen. Tapi nilainya sama. Kita modal dia 800, cuma unit tadi jadi kecil, harga jadi naik. Contoh macam gini, 1,000 unit kali dengan 80 sen. So modal kita masih sama, RM800. Jadi share consolidation ni dia bukan buat kita untung, dia bukan buat kita rugi, nilainya tetap sama. Jom kita tengok pada chart. Tuan-tuan tengok dekat sini. Kat sini Saudi Gold Group Berhad, harganya 8 sen. Ini yang perlu kita tengok. Pada dekat sini dia punya ex-date 23 April. Masa masuk saja 23 April, masa ex-date, harga terus melonjak naik. Masa ni harganya baru 1 sen tuan-tuan. Baru 1 sen. Bila sahaja ex-date, harga terus gap up menjadi 10 sen. Lebih kurang 10 sen, 10 sen setengah. Daripada harga 1 sen menjadi 10 sen setengah, 10 kali ganda. Ni kita boleh tengok, nampak dia berlaku get up. Harga meningkat naik, tapi unit pegangan saham kita jadi kecil. So itulah share consolidation. Nilainya tetap sama. Tak ada untung, tak ada rugi, nilai modal kita tetap sama. Jadi apakah tujuan share consolidation ni? Biasanya syarikat buat sebab harga ni adalah harga penny stock. Anda pun boleh tonton video yang sebelum ni. Apa itu saham penny stock? Saya dah jelaskan pada video yang sebelum ni. Jadi dia nak harga ni lebih stable. Dan selain pada itu, dia nak tarik institusi dan juga pelabur-pelabur untuk aktifkan saham yang membuat share consolidation ini. Apakah perkara yang positif terhadap share consolidation? Iaitu fundamental syarikat bertambah baik,
ada catalyst baru dan turnaround bisnes berjaya. Yang negatifnya pula, dia hanya sekadar mencantikkan harga. Daripada harga murah, dia naikkan 10 kali ganda supaya nampak harga lebih stable. Dan juga bisnes dia masih lagi lemah. Dan perkara negatif seterusnya, volume makin kurang selepas consolidation. Jadi inilah yang kita sebutkan saham yang membuat share consolidation. Jadi adakah anda mendapat sesuatu dan faham apakah itu saham-saham yang membuat corporate exercise melalui share consolidation? Jadi sekiranya anda mendapat manfaat daripada penerangan saya ini, jangan lupa kongsikan kepada rakan-rakan anda supaya mereka tahu juga apa itu saham yang membuat share consolidation.